Selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Hari ini kita nak bongkar satu rahsia besar pasal satu negeri yang paling kecil kat Malaysia, iaitu Perlis. Anda mungkin pernah dengar nama negeri ni atau mungkin anda selalu terlepas pandang je. Tapi percayalah, apa yang kita nak tengok hari ini akan ubah 100% persepsi anda pasal permata tersembunyi kat utara semenanjung ni. Okey, jom kita terus bincangkan satu persoalan utama yang selalu orang fikir. Betul ke negeri kecil ni sekadar tempat persinggahan yang membosankan masa nak pergi Thailand? Yalah, ramai orang cuma lalu sini semata-mata nak cop pasport kat sempadan kan? Tapi, adakah itu je fungsi Perlis? Mesti anda pernah dengarkan lawak internet yang cakap kat Perlis ni ada 8 orang je penduduk. Ini kelakar, tapi ia satu mitos yang memang terbukti salah sama sekali. Berdasarkan ulasan-ulasan dari komuniti yang dah sampai sana, suasananya jauh lebih meriah dari apa yang kita bayangkan. Jadi, untuk kupasan kali ni, kita susun 6 perkara yang kita akan tengok. Mitos Perlis yang sunyi, syurga alam semula jadi Darul Healing, syurga beli belah padang besar, tarikan unik dan kulinari, tips percutian bajet pelajar, dan akhir sekali, rahsia terbaik di utara Malaysia. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, mitos Perlis yang sunyi. Tahukah anda, dengan keluasan cuma 821 km persegi, Perlis secara rasminya adalah negeri terkecil kat Malaysia. Ya, secara fizikalnya memang kecil, tapi jangan tertipu tahu. Skala tarikan pelancongan dia sebenarnya sangat besar dan bervariasi. Ia jauh lebih bernyawa daripada apa yang anda sangkakan. Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, syurga alam semula jadi, Darul Healing. Kalau anda nak tahu, Perlis ni baru-baru ni dapat satu gelaran yang sangat popular, iaitu Darul Healing. Kenapa? Sebab ia menawarkan tempat lari yang sangat tenang daripada lokasi-lokasi pelancong yang selalu sesak tu. Pemandangan alam semula jadi dia yang damai memang perfect sangat kalau anda nak lepaskan tekanan dan cari ketenangan. Cuba tengok senarai lokasi eko pelancongan dia ni. Banyak kan? Bayangkan awal pagi anda layan keajaiban lautan awan kat Wang Kelian. Lepas tu teroka formasi batu kapur purba kat Gua Kelam. Kalau nak feeling macam kat luar negara, pergi je Bukit Cabang. Siap dapat gelaran New Zealand Malaysia lagi tau. Nak ambil gambar dengan lautan bunga pink dan purple? Pergi je Ladang Kenaf. Dan waktu petang, bersantai kat Taswik Timah Tasoh sambil naik bot harga RM50 untuk layan pemandangan matahari terbenam. Memang magic. Seterusnya, kita up sikit energi kita untuk bahagian ketiga, syurga beli belah padang besar. Kalau anda memang kaki shopping dan suka cari barang murah, padang besar ni adalah syurga yang wajib anda pergi. Terletak betul-betul kat sempadan Malaysia-Thailand, ia bukan saja ada gabungan budaya yang unik, tapi harga barang dia, kadang-kadang tak masuk akal murahnya. Terdapat banyak port shopping macam Arcade Niaga dan Wmart untuk anda cari baju, snack import dan cenderamata. Tapi yang paling unik sekali adalah Pasar Tani Nat Pokok Getah. Bayangkan sebuah pasar pagi hujung minggu, anda beli barang antik dan sayur segar sambil berteduh di bawah kanopi daun pokok getah. Kat mana lagi nak cari vibe macam ni? Okey, jom masuk bahagian keempat. Tarikan unik dan kulinari. Kat sini kita nak tengok tempat Instagramable dan makanan-makanan best. Bayangkan sebuah kampung nelayan tradisional kat Kuala Perlis yang diubah sepenuhnya jadi sebuah perkampungan pelangi yang ceria. Ini adalah kampung warna-warni seberang ramai. Sebuah projek diraja yang anda boleh masuk secara percuma. Anda siap boleh naik coli, iaitu macam tuk-tuk versi tempatan untuk ronda-ronda dalam lorong kampung tu. Tapi, tarikan paling hebat kat Perlis ni sebenarnya adalah pengalaman deria dan makanan dia. Cuba bayangkan anda minum kopi premium kat kafe lokal macam Secha One atau rumah kopi berhadapan bendang hijau. Lepas tu, sarapan tepi sawah kat warung tepi sawah. Waktu hujung minggu pula, anda boleh cari tom yum dari atas bot kat pasar terapung JPS yang rasa sebiji macam kat Hat Yai. Dan malamnya, pekena laksa kat Su yang ikonik disusuli makanan laut bakar fresh kat Kuala Perlis. Memang kecoh air liur dibuatnya. Kita beralih ke bahagian kelima, tips percutian bajet pelajar. Jom kita tengok logistik dia macam mana. Anda tengok sendiri jadual harga ni. Serius, saya pun terkejut. Akses ke tempat-tempat alam semula jari ni, semuanya lebih murah dari harga secawan kopi. Tiket Wang Kelian dan Bukit Cabang, RM2 je. Masuk Gua Kelam, RM5. Dan tiket pergi balik KTM komuter dari Arau ke Padang Besar, cuma RM6.40. Sangat-sangat berbaloi.
So, macam mana nak susun percutian sehari yang padat tapi murah? Mudah je. Langkah pertama, naik KTM pagi-pagi ke Arau. Langkah kedua, terus memburu barang murah kat Padang Besar. Dan langkah ketiga, sebelum balik tu, berehat dan layan pemandangan matahari terbenam kat Tasik Timah Tasuh. Mudah, efisien dan jimat. Cuba kita bandingkan. Kalau hujung minggu kat bandar, kita mesti habiskan duit kat kafe mahal, jalan kat mall yang bersesak, belum masuk kos pengangkutan lagi. Tapi kalau buat percutian healing bajet kat Perlis, dengan kurang dari RM100, anda dapat makan sedap, naik kereta api murah dan pergi macam-macam tempat alam semula jadi yang kebanyakannya percuma. Akhir sekali, bahagian ke-6, rahsia terbaik utara Malaysia. Macam yang dirumuskan oleh seorang pengulas yang kita kaji ni, kalau anda rasa perjalanan tu jauh, ingatlah memori yang anda akan dapat nanti adalah jauh lebih berharga. Perjalanan ke utara ni sebenarnya akan bayar balik kesabaran anda dengan kedamaian dan pengalaman luar biasa. Jauh dari tempat-tempat mainstream yang padat dengan manusia. Jadi soalan saya untuk anda, kenapa anda masih pandang remeh dan lepaskan peluang ke Perlis? Negeri ini mungkin yang terkecil, tapi ada tak kemungkinan ia bakal jadi percutian terbesar dan paling bermakna untuk anda tahun ini? Adakah anda akan tempah tiket sekarang sebelum seluruh dunia mula tahu dan membanjiri permata tersembunyi ini? Fikir-fikirkanlah dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi kupasan kita pada hari ini. Memori indah semua, cuti-cuti Perlis, oh seronok sangat.